Saya kan, bila orang datang dekat saya, uniknya nama awak. Terus stres. Sebab kita tidak boleh membunyikan perkataan unik sebagai unik dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, kita perlu membunyikan perkataan unik sebagai unik. Jom kita lihat dari segi hukum fonologi bahasa Melayu. Setiap perkataan di bahasa Melayu mempunyai cara untuk kita membunyikannya atau untuk menyebut perkataan tersebut. Baiklah. Uniknya nama awak. Saya suka idea awak. Baik, kenapa salah? Idea, bukan idea. Itu dia. Baik, anda semua mesti pernah jumpa orang yang membunyikan perkataan unik dengan idea yang membunyikan seperti ini. Uniknya. Saya suka idea awak. Sebenarnya, dua-dua sebutan atau cara membunyikan perkataan ini salah. Sebenarnya, kalau anda semua nak tahu, sebutan yang betul untuk perkataan unik dan juga idea bukan unik ataupun bukan idea. Dalam bahasa Melayu, sebutan untuk membunyikan perkataan unik ialah unik. Bukan unik, tapi unik. Manakala untuk perkataan yang berbunyi idea pula, bukan idea tetapi idea. 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 Kenapa saya kata demikian? Jika anda melihat hukum bahasa dari segi penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka, kita lihat dari segi hukum fonologi bahasa Melayu. Yang pertama, jika anda melihat dalam susunan Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan idea disusun seperti ini, iaitu mempunyai 3 suku kata. Idea dan bukan idea. Jadi, ia mempunyai cara untuk kita nak membunyikan atau menyebut perkataan tersebut. Manakala untuk perkataan unik pula, dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, ia disusun atau mencatat seperti ini, iaitu unik. Jadi, itu sebab pertama. Baik, sebab hukum fonologi yang kedua pula, seperti kita semua sedia maklum, kita ada huruf vokal yang dikenali sebagai A, E, I, O, U ataupun terdiri daripada A, E, I, O, U. Jadi, adakah kita membunyikan huruf I sebagai I? Tak ada kan? Jadi, kita membunyikan huruf I ni sebagai E, I, E. Manakala U pun sama juga. Kita membunyikan huruf U sebagai U dan bukan U. Jadi maka itulah kita perlu membunyikan perkataan unik sebagai unik dan kita perlu membunyikan perkataan idea sebagai idea dan bukan idea ataupun bukan unik tetapi unik dan idea. Jadi ia dibuktikan dengan hukum fonologi bahasa Melayu. Setiap perkataan dalam bahasa Melayu mempunyai cara untuk membunyikannya. Baik, jadi jangan lagi menggunakan sebutan yang berbunyi unik ataupun idea dalam bahasa Melayu. Anda perlu sebut unik dan idea. Seperti kita semua sedia maklum, dalam huruf vokal A, E, I, O, U, untuk membunyikan perkataan unik, kita akan membunyikan huruf U sebagai U dan bukan U kan? Sebab itulah kita perlu membunyikan perkataan unik sebagai unik dan bukan unik. Unik merupakan sebutan ataupun bunyi dalam bahasa Inggeris. Jadi sekiranya ada kawan yang sering membunyikan dua perkataan ini dengan salah, anda perlu betulkan dan menyuruh mereka untuk membiasakan yang betul. Jadi penggunaan ataupun penyebutan unik salah dan penyebutan idea salah. Jadi penyebutan yang betul ialah unik dan juga idea. Kadang-kadang kan anak murid saya pun sama juga. Dia akan macam ni. Cikgu, saya ada idea. Saya terus pandang dia. Idea. Jadi sebutan yang betul untuk perkataan yang berbunyi idea dalam bahasa Melayu ialah idea. Jadi saya terus pandang dia, saya akan cakap idea, bukan idea. Itu dia. Membiasakan yang betul. Ini kata Cikgu Ray.